Resepi mudah kali ni, nasi butter dan kambing perap. Sesuai kalau korang ada rumah terbuka hari raya ataupun kalau korang nak masak cepat, inilah dia. Menu nampak mewah tapi mudah. Untuk nasi butter, mula-mula kita cairkan butter. Untuk butter, I suka brand Anchor. Untuk nasi, I guna Anchor salted butter sebab mudah, tak payah letak garam. Masukkan bunga lawang, kan carrot yang dipotong dadu. Lepas tu tambahkan sedikit serbuk perasa. Bila dia dah cair, campurkan ke dalam nasi yang sudah dibilas. Untuk portion ni lebih kurang 3 hingga 4 orang makan. Next, untuk kambing perap, yang ni I beli yang dah siap perap. Jadi, I masak menggunakan Anchor unsalted butter. Beza tau kalau korang masak pakai mentega dengan butter. Butter lebih rich, lebih creamy and pastikan brand Anchor sebab dia menggunakan 100% New Zealand cow's milk. Rasa dia lebih rich, lebih creamy. Gabungkan pula dengan perapan kambing, menaikkan rasa lebih juicy. Tada, dah siap. Korang tengoklah nasi butter tu. Bau dia harum, menyelerakan. Color nasi yang korang nampak tu adalah natural golden color sebab dia menggunakan 100% New Zealand cow's milk. Sebab itulah I suka brand Anchor. So guys, jangan lupa tahu, save and sharekan video ni. Senang je bila nak masak, bila-bila masa.